Pembedahan caesarean berasaskan horoskop. Pernahkah dengar tentang caesarean berasaskan horoskop? Ini berlaku apabila ibu bapa meminta pembedahan caesarean dilakukan pada tarikh dan waktu tertentu berdasarkan kepercayaan astrologi atau agama. Di Malaysia, ini agak biasa terutamanya dalam kalangan masyarakat China dan India. Ada yang percaya bahawa kejayaan dan rezeki seseorang anak bergantung pada masa kelahiran. Jadi, mereka akan berjumpa dengan ahli astrologi atau pemimpin agama untuk memilih tarikh dan waktu paling baik untuk bersalin. Saya bekerja sebagai pakar obstetrik selama 31 tahun dan saya kerap menerima permintaan seperti ini. Ada beberapa perkara yang penting yang saya selalu jelaskan kepada pesakit. Nombor 1, masa yang sesuai. Pertama sekali, pembedahan caesarean sebaiknya dilakukan selepas 38 minggu kehamilan. Ada ibu bapa yang mahu pembedahan caesarean dijalankan lebih awal, contohnya pada 36 atau 37 minggu. Tetapi ini berisiko tinggi. Bayi yang lahir terlalu awal mungkin mengalami masalah kesihatan akibat prematur. Jadi, saya sentiasa menasihatkan mereka untuk menunggu sekurang-kurangnya sehingga 38 minggu. Nombor 2, jadual doktor. Selain dari itu, tarikh dan waktu yang mereka pilih mestilah sesuai dengan jadual saya. Kadang-kala mereka memilih waktu yang bertindih dengan pembedahan lain atau ketika saya sedang bercuti. Jika ini berlaku, saya mungkin perlu meminta rakan sekerja saya untuk menggantikan saya. Pembedahan lewat bermalam berisiko. Salah satu cabaran terbesar ialah apabila pesakit meminta pembedahan dilakukan pada waktu luar biasa seperti selepas tengah malam. Ini bukan pilihan yang baik kerana pasukan pembedahan termasuk pakar bios mungkin keletihan yang boleh meningkatkan risiko kesilapan. Jika berlaku kecemasan pada waktu ini, sukar untuk mendapatkan bantuan dengan segera. Selain dari itu, charge hospital juga lebih tinggi untuk pembedahan di luar waktu pejabat. Sukar menepati waktu tepat. Satu lagi cabaran ialah kebanyakan ahli astrologi atau pemimpin agama akan memberikan tempoh masa sekitar 2 jam untuk bayi dilahirkan. Namun, ada juga ibu bapa yang mahukan bayi mereka dilahirkan pada waktu yang sangat tepat, contohnya pada minit tertentu. Ini adalah sesuatu yang saya tidak boleh jamin. Ini kerana banyak perkara yang boleh menyebabkan kelewatan, seperti menunggu bilik pembedahan kosong, kelewatan dalam pemberian bios separuh badan atau bahkan masa yang diambil untuk sampai ke bayi semasa pembedahan. Jadi, saya selalu menegaskan bahawa ibu bapa perlu memberi saya tempoh 2 jam untuk memastikan pembedahan berjalan dengan selamat. Mencari keseimbangan. Walaupun begitu, dalam bidang perubatan swasta, kita cuba memenuhi keperluan pesakit sebaik mungkin. Sepanjang karier saya telah melakukan banyak caesarean berasas horoskop mengikut permintaan khas ini. Pada akhirnya, keutamaan saya adalah keselamatan ibu dan bayi. Jika kita dapat mencari waktu yang sesuai dari segi perubatan dan logistik, saya pasti akan cuba membantu.